asalkan bukan Pakatan Harapan. Melalui Perikatan Nasional, Mangkah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak, medan diskusi rakyat Perak. Edisi khas Parlimen Malaysia, kita nak marathon podcast bersama dengan ahli-ahli Parlimen PAS Perikatan Nasional daripada negeri Perak. Dan kepada anda yang sedang menonton ketika ini, jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Podcast Fokus Perak dan follow kami di TikTok dan juga Facebook Fokus Perak. Untuk siri yang pertama ini, khas Parlimen Malaysia ini, kita bersama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi dengan Fokus Perak, tidak lain dan tidak bukan yang berhormat Datuk Ustaz Idris Haji Ahmad. Assalamualaikum YB Datuk. Waalaikumsalam. Apa sihat? Steady, Alhamdulillah. Steady, Alhamdulillah. Parlimen ni kadang letih juga ya. Letih. Letih. Pada pagi sampai ke petang. Dan untuk makluman, yang berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad adalah ahli Parlimen Bagan Serai yang juga merupakan Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, merangkap naib Presiden PAS yang mengetuai ahli-ahli Parlimen PAS daripada Negeri Perak membawa suara dan juga aspirasi rakyat ke Dewan Rakyat. Kita nak terus bersama dengan YB Datuk, mesyuarat kedua penggal kelima yang berlangsung selama 16 hari untuk sesi kali ini. Ada beberapa isu yang dibangkitkan, rang undang-undang yang dibahaskan, yang mana saya lihat keterlibatan YB Datuk yang agak aktif menyertai perbahasan, antaranya rang undang-undang persaingan, RUU jenayah cyber, RUU jenayah seksual kanak-kanak dan sebagainya. Cuma mungkin kita nak pergi sekali lalulah tentang beberapa perbahasan yang disampaikan oleh YB Datuk. Ada beberapa poin yang agak menarik yang mungkin kita nak dapatkan sikit penjelasan yang lebih terperinci dan juga pandangan YB Datuk, khususnya mengenai cadangan kenaikan kompaun kesalahan jalan raya daripada RM300 kepada RM500 yang dibahaskan ketika RUU pengangkutan jalan baru-baru ni. Jadi mungkin YB Datuk boleh kongsikan kepada kita pandangan yang diutarakan oleh YB Datuk berkaitan dengan RUU ataupun cadangan ini. Sila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia dan apa khabar khususnya rakyat negeri Perak, Darul Ridwan. Berkenaan dengan di dalam parlimen ni kita banyak bincang hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu nasional, isu-isu antarabangsa dan juga selalunya kita membahaskan berkenaan rang undang-undang. Rang undang-undang yang ada di sini dia berbeza dengan DUN, kerana sebab tu DUN kadang-kadang seminggu ataupun lebih lama sekejap ya. Pasal sini ni dia tentang rang undang-undang, kadang-kadang ada laporan daripada select committee, macam-macam. Itu ada, dan di sini juga ada kamar khas. Pun ada kamar khas ni isu yang spesifik lah. Because semalam saya berada di kamar khas yang saya bawa isu-isu yang spesifik di kawasan. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan isu PPS, Pusat Perpindahan Sementara, yang saya minta supaya kerana kita tahu dah dekat mana hotspot yang berlaku kawasan banjir situ, maka selalunya kita terpaksa kita parking. Kita berada di sekolah-sekolah atau dewan. Jadi keselesaan tu tidak ada. Kita juga sudahlah mangsa banjir ini mereka dengan diserang dengan masalah psikologi rumah mereka rosak, bangunan rosak. Tiba-tiba pula apabila duduk dalam keadaan yang tidak ada keselesaan dari segi mental mereka dan sebagainya, sepatutnya kita perlu sediakan pusat perpindahan yang selesa sikit, yang tetap, biar ada yang mempunyai fasiliti yang lengkap. Yang keduanya tidak mengganggu logistik yang ada. Selalunya kita untuk sekolah, tentulah kalau kebetulan sekolah tu cuti, okey. Kalau sekolah tak cuti, macam setengah-setengah tempat macam di area sebelah dengan Cangkap Lobak tu, ada
kampung tu kadang-kadang berlaku banjir disebut banjir tenang, banjir air temenung. Air temenung, banjir temenung kan. Dia tu lambat sikit, kesian tengok. Jadi mereka kadang terpaksa duduk tapak tu yang lama. Jadi kita faham lah. Kita faham suasana situasi yang ada kepada mereka. Sebab tu saya mencadangkan supaya perkara itu dibuat, dibina. Tapi biasalah dia buat berdasar pada kos. Dan insyaAllah saya cuba bincang juga dengan untuk disuarakan, untuk dibuat di dalam Parlimen Bagan Serai. Yang keduanya adalah isu berkenaan dengan monyet, beruk. Beruk kan. Beruk ni merupakan rupanya satu bukan fenomena tempat kita saja. Rupanya tempat lain berbanyak kalau ikut jawapan daripada Timbalan Menteri. Jadi saya cakap tentang tempat di kawasan Parlimen Bagan Serai lah. Kerana kerosakan harta benda, rumah, kadang-kadang bumbung dia masuk dalam rumah. Yang baru ni kes berlaku di Teluk Seribu, budak yang dikejar oleh beruk menyebabkan trauma, nak pergi sekolah pun takut. Malangan yang melibatkan dekat dengan Bukit Merah. Dan saya minta supaya perkara ni dapat diatasi, dan juga kerana dimaklumkan perhilitan pun peruntukan bajet untuk peluru pun agak kurang sebenarnya. Jadi kita minta supaya benda ni benda yang perlu diambil perkiraan oleh pihak kementerian. Itu kenaan dengan hal yang membabitkan soal kamar khas. Itu kamar khas ni kita kebetulan dapat. Sepatutnya saya minta sesi lepas, tapi tak dapat penuh. Penuh, dan kali ni dapat. Alhamdulillah kita bawa. Sama juga dalam perbahasan-bahasan dalam di Parlimen ni, kita ramai, di kalangan kita, pihak kita ni ramai. Dekat 73 orang di kalangan ahli Parlimen. Di pihak Blok Pembangkang ni, kita sudah tentulah jadi rebutan juga. Nak dapat nak masuk slot bahas tu kan. Bukan tak mau bahas, semua nak bahas. Kadang-kadang kecup dulu. Cepat-cepat. Untuk saya nak bahas ni. Satu lagi ada yang kita nak bahas, macam-macam kita blok, kita cup dulu. Dan kebetulan dalam beberapa isu yang saya telah mengambil bahagiannya ialah berkenaan dengan hal yang membabitkan Suruhanjaya persaingan, yang ini untuk mengukuhkan kuasa Suruhanjaya persaingan, MyCC, untuk nak beri yang paling besarnya dalam bincangan pindaan itu ialah untuk memberikan kuasa kepada Suruhanjaya ini untuk nak mendapat segala dokumen-dokumen, termasuklah syarikat-syarikat yang membabitkan kerajaan punya. Kerajaannya termasuklah GLC. Saya setuju sangatlah. Pertama kita tengok GLC ni kadang-kadang dia hanyalah tempat untuk nak parking orang-orang politik saja, tapi dia bukan duk fikir tentang macam mana untuk nak generate income kepada negeri sebagainya. Sebab tu bagus kalau perkara seperti begitu ada. Yang keduanya berkenaan dengan hal-hal yang membabitkan, kebetulan ada dia tawaran 40% pada katil-katil yang kita tangkap ni, 40%. Jadi saya kata 40% tu tinggi, mungkin ada justifikasi dia. Mungkin kalau dia kata nak bawa lah mahkamah lambat proses bagi, kalau dia mengaku 40%. Dan saya mencadangkan tak bolehlah kita stick dengan 40% terus. Kononnya kita bermula dengan sedikit dulu, kemudian baru maksimum 40%. Yang keduanya, tak boleh kita nak bagi semua katil begitu. Kononnya kita kena tengok dia beri kerjasama, tengok track record sebagainya, tu perlu dibuat. Kerana perlu juga kita ambil contoh-contoh negara-negara UK, Australia, Singapura yang membuat diskaun terhadap katil-katil yang ditangkap ni tadi. Begitu juga saya membangkitkan soal sepatutnya undang-undang ni kena ada satu undang-undang berkenaan dengan merger control. Maksud dia ialah kawalan pergabungan. Kalau gabungan ni, contoh dia 2, 3, 4 syarikat beras kita katakan, mereka ni kontrol market dah, kemudian mereka gabung lagi. Jadi menyebabkan mungkin mereka menguasai 80% market mereka. Sekarang ni patutnya ada undang-undang, kerana inilah juga kadang-kadang mereka ni boleh merger di kalangan syarikat dia, jadi dia kontrol pasaran, jadi permintaan tu terpaksa dia juga akan ambil, walaupun tak boleh kita nak cah dia melalui katil sebagainya, tapi dia telah, itu harga yang telah pun ada kepada, dah fit kepada syarikat-syarikat dia. Itu yang dibahas berkenaan dengan rang undang-undang ni. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal
jenayah seksual kanak-kanak. Bagaimana yang kita semua sedia maklum, jenayah ni jenayah yang babitkan soal penyalahgunaan kesian penderaan seks kanak-kanak, yang mereka ada cara dia untuk nak mujuk kanak-kanak ni melalui telefon dengan bualan. Akhirnya budak tu dipujuk untuk tunjuk dia punya kemaluan sebagainya. Akhirnya dia buat satu ugutan. Jadi ini sebab tu saya juga persoalkan dalam round undang baru ni, pindaan tak ada libatkan bajet. Bajet tak ada. Bajet saya kata tak menasabah, tak ada bajet kan. Dan tentulah kita perlukan pada forensik yang hebat. Banyak, dan tu pegawai-pegawai, peralatan semua perlukan kepada perlukan kepada kewangan yang lebih kan. Saya tak pasti macam mungkin nak ambil mana-mana bajet, wallah alam lah, tak babitkan hal begitu. Dan dalam ketika bahaskan berkenaan dengan round undang RU pengangkutan binaan 2026, juga satu isu yang kita tengok ialah isu yang kita bangkitnya kerana berkenaan dengan kemalangan ni berat. Lebih kurang hampir kat 6,000 lebih berlakunya kemalangan setiap tahun kurang gitu. Di Malaysia ni nombor 2 dari segi faktor kemalangan maut. Kemalangan maut ni kalau dalam 100,000 rakyat kita, 22.76 tu mati kerana kemalangan. Kemalangan itu yang kita nampak satu perkara yang agak serius berlaku, dan kita juga kena kaitkan sepatutnya dalam soal hal-hal arak ni. Arak ni kerana dia disebut sebagai BAC, kepekatan alkohol dalam darah ni, negara kita ni 0.05. Dulu 0.08, kan dah turun 0.05. Dan kan negara-negara Asia lain seperti mana Korea 0.03, China 0.02%. Jadi pada kita bukanlah kita bersetuju dengan arak, tidak. Ini kita bincang, jangan anggap faham kita bersetuju tak. Kita memang kalau totally kita tak nak lah. Nah, ni kita bercakap tentang soal rang undang-undang pengangkutan seperti begini. Kerana kita tak mau berlaku mangsa-mangsa yang tak berdosa. Banyakkan hari ni kalau setakat dia tu langgar tiang, langgar pokok, dia mati seorang, punya masalah. Masalah kali ni dia melanggar orang yang tak berdosa, yang tak bersalah. Melibat kau ni lah yang kita rasa satu kebimbangan kepada kita. Saya itulah. Dan itulah fungsi yang dimainkan oleh seorang ahli parlimen, terutamanya daripada barisan pembangkang ini, untuk check and balance kepada apa yang cuba dibawa oleh pihak kerajaan di rang undang-undang yang ditarakan oleh perbahasan. Cuma ada satu lagi perkara menarik, soalan tambahan ketika YB Datuk bertanya kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan dengan dokumen standard dan kurikulum pendidikan Islam. Jadi mungkin saya nak dapatkan sikit pandangan YB Datuk tentang dari sudut pandangan YB Datuk tentang keberkesanan dan kualiti pendidikan Islam ketika ini secara umum lah, baik ataupun tidak, dan mungkin ada ruang-ruang penambahbaikan yang mungkin perlu dibuat dalam perkara ini. Sebab tu bila kita cakap tentang ekosistem pendidikan ni, dia tak boleh hanyalah bercakap dalam kelas saja. Yang kedua ni, kita tidak hanya boleh bergantung dengan kurikulum. Ini dalam buku silibus saja. Tapi bila kita cakap tentang soal pendidikan ni, dia mesti bersifat holistik. Daripada gurunya, daripada muridnya, rakannya, persekitaran sekolahnya, termasuklah juga ibu bapa. Tapi bila kita bincang tentang dokumen standard kurikulum pentaksiran di SKP ni, pendidikan Islam ni, kita tahu hanyalah kita nak bincang kenaan dengan apakah di situ ada standard kandungan dia, standard pembelajaran dia, standard prestasi dia yang ada di dalam dokumen tersebut untuk menjadikan sebagai satu pengukuran untuk kita nak membentuk murid-murid yang, harapan kita untuk membentuk murid-murid kita yang berilmu, murid-murid kita beriman, murid-murid kita beramal, yang selari dengan pendidikan kebangsaan itu sendiri. Seperti yang saya tegas tadi ialah pendidikan ni tidaklah hanya bergantung di sekolah saja. Kalau sekolah saja, nanti orang kata, "Allah Ustaz, hantar sekolah agama pun ada masalah juga." Kan? Sebab tu kita katakan tak boleh, walaupun kita hantar mak ayah dia, walaupun saya ustaz, isteri saya ustazah, belum tentu anak saya juga selamat. Kita didik di rumah okey, tapi kawan ni macam mana? Jirannya macam mana?
sekolahnya macam mana, gurunya macam mana, itu semua perkara ni perkara yang perlu kita cara holistik kita ambil kira. Allah. Dan saya nak bertanya sikit, memandangkan YB Datuk juga sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Negeri Perak ada 4 orang ahli parlimen daripada PAS Negeri Perak yang menang dalam PRU yang lepas. Jadi mungkin secara ringkas lah, bagaimana YB Datuk melihat dan menilailah tentang prestasi setiap ahli parlimen daripada PAS Perak ni setakat inilah dah mungkin masuk tahun ketiga, tahun keempat. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, saya sebut tadi, di kalangan anggota-anggota ahli parlimen kita ni, semua mereka sebenarnya ambil peranan. Ambil peranan. Tapi tak bolehlah tiap hari nanti orang marah pula. Masa pun tak lama. Dalam bahasan-bahasan tak lama masa. Sekejap lagi kita nak bahaskan laporan Suhakam kan. Dia bagi masa dalam ni okey lama 8 minit. Kadang-kadang 5 minit. Itu kadang-kadang dia tak bagi ramai. Ni bos hak 10 orang dia di pihak kita. Jadi kita sebab tu artinya semua pelibatan di kalangan ahli-ahli parlimen kita yang ada, alhamdulillah semua memberikan kerjasama yang baik dan juga mengambil bahagian yang baik dalam Dewan Parlimen tadi. Kita memberikan cadangan-cadangan yang konstruktif, cadangan-cadangan yang membina kritikan-kritikan kita itu yang kebaikan kepada kita. Bukanlah kita nak supaya jadi orang yang ada etika, kerana pada saya selalu saya pesanlah kepada ahli-ahli parlimen kita, kerana kita tak penting, kita mungkin kadang-kadang di pihak musuh kita dia peruk. Kalau kita react pula nampak tak apa elok. React boleh, tak ada masalah, tapi dengan cara berfakta, dengan cara yang baik. Yang keduanya, yang paling penting ialah kita nak tackle pengunjung-pengunjung, tu orang luar, tu pengundi. Kan? Mereka ni balik cerita ke orang. Jawab awam kan. Bentara-bentara yang tu semua mereka telah merupakan orang yang menjadi duta kepada kita. Yang akan bercakap, bercerita. Kerana suara mereka tu suara yang laku. Suara mereka tu suara yang dianggap sebagai, orang kata, premier. Maknanya yang dianggap sebagai pemaklumat yang mereka tengok jelas. Kita ni mungkin dia anggap sebagai sukenda. Kan? Dia anggap sebagai dah maklumat yang bukan lapis kedua. Walaupun kita tengok ni kan, tapi dia kamu saya tengok ni yang jelas. Jadi itu waktu kita katakan tadi penting kita bertindak di dalam dewan dalam konteks kita. Dan mungkin boleh sikit kita masuk pada situasi politik, boleh berkaitan dengan satunya ialah sekarang ni kita akan bercakap tentang PRN Johor lah. PRN Johor yang mana mutakhir ni rakyat melihat satu perkembangan politik yang rencam, yang pelbagai lah. Dan kita bercakap tentang hubungan PH dan Barisan Nasional, kemudian bercakap tentang isu bersatu, kemudian tiba-tiba dalam banyak-banyak situasi politik yang rakyat nak terima ni terlalu banyak ni, tiba-tiba mari satu ijtihad politik PAS bertanding untuk jadi pembangkang ataupun jadi pengimbang. Jadi ini satu yang unik sebenarnya, sebab bila parti politik ni bercakap tentang pilihan raya, dia bercakap tentang kursi mana aku nak menang, berapa banyak kursi kena menang dan sebagainya, kursi menang. Tapi tiba-tiba PAS dengan satu ijtihad politik bercakap tentang bagaimana nak memastikan tertegaknya kerajaan Melayu Islam. Walaupun terpaksa PAS ni bertanding sebelah kursi je. Menang semua pun tak boleh tubuh kerajaan juga. Jadi mungkin yang pertamanya, sudah pasti percaturan ni ada kaitan dengan usaha untuk penyatuan ummah. Bagaimana YB Datuk melihat perkembangan PRN Johor dan impaknya kepada usaha penyatuan ummah dan politik negara pada masa akan datang? Okey, sebab tu kita kata politik ni dinamik. Macam bisa disebut. Kita bertanding di kali ini sebelah kursi di DUN Johor. Kita pun beritahu clear, kita untuk menjadi pembangkang yang konstruktif. Kalau kita menang, tak cukup bilang, kita akan mencukupkan. Asalkan tidak daripada Pakatan Harapan. Jelas. Itu clear. Kita akan cukup bilang.
Nah, kalau kita menang pula, kalau perlukan 2/3 pula, kita adalah orang yang mencukupkan 2/3. Asalkan bukan Pakatan Harapan. Ini yang kita turun dengan 11 kursi. Dari sana. Maka 11 kursi, kita mengharapkan supaya kita dapat menang. Kursi yang kita tak bertanding pula, kursi yang tidak ada daripada Perikatan Nasional, maka akan kita undi Barisan Nasional. Itu yang aspek dalam konteks Johor itu sendiri. Sebab apa kita fikir gitu? Kerana pada kita ialah kita tak nak dengan berlaku pertelagahan dan sebagainya, menyebabkan kemenangan ini berada di pihak PH. Kita tak mau. Kita tak nak orang kata alu bertemu dengan lesung yang kenyangnya DAP, kenyangnya ayam, kenyangnya Pakatan Harapan. Oleh itulah menyebabkan kita bertindak membuat keputusan yang semikian. Ini orang panggil dinamik 4. Tapi kita masih sikap kita dalam konteks itu. Kalau kita nampak bahawasanya dari kalangan orang-orang Melayu Islam di Johor mesti bersatu untuk pastikan sekat kemarahan Pakatan Harapan. Jadi PAH ni dia ada vision yang jelas lah. Vision yang jelas. Yang penting asal bukan DAP. Ya. Yang penting asal bukan DAP. Dan dulu sebenarnya takut nak sebut YB. Sokong BN ni. Takut kan. Tapi Tok Guru dah sebut. Pimpinan kita pun dah sebut. Sebab kita ada visi yang jelas, matlamat yang jelas. Yelah kita pun banyaklah yang kita tak setuju dengan BN, dengan UMNO dan sebagainya. Tapi ada mudarat yang lebih besar, iaitu PH dan juga DAP di depan ni. Cuma dari sudut pengundi baby, adakah ini masa untuk pengundi-pengundi khususnya orang Melayu Islam di Johor untuk bagi sikit isyarat kepada pemimpin-pemimpin politik Melayu apa yang orang Melayu kena buat dalam konteks penyatuan ummah? Jadi mungkin ada seruan daripada referendum daripada orang Melayu, kita nakkan penyatuan ummah. Kita harapkan wave ini akan bermula di Johor. Kemudian akan tertiup pula di Sembilan. Kemudian di Melaka. Artinya wave selatan akan membentuk satu teori domino ke negeri-negeri sebelah utara dan sebelah timur sana. Oleh itu saya harapkan supaya dari kalangan pengundi-pengundi yang berada di Johor pada 11 hari bulan nanti membuat satu keputusan sebagaimana yang kita hendak. Nampak dari segi medsos banyakkan positif apabila stand yang PAH buat. Termasuklah juga dari segi lapangan pun, kita jumpa di kedai-kedai kopi pun nampak positif dari segi stand yang PAS tunjukkan, terutama bila kita pergi di Johor tu sendiri. Jadi ada beberapa hari lagi dan kita harapkan formula yang diperkenalkan oleh Tok Guru Presiden ni benar-benar dapat direalisasikan oleh tangan-tangan yang akan mengundi pada hari pengundian nanti. Dan saya nak tarik lagi daripada perkembangan penyatuan ummah yang sedang berlaku ketika ini, yang kita harapkan ada respon positif daripada rakyat kepada peluang atau ruang penyatuan ummah di negeri Perak yang Wabi Ustaz sebagai Pesuruhjaya. Sebab Perak ni dia unik. Kalau komposisi sidang DUN itu 59 kursi, 19 kursi adalah kursi kita kata deposit DAP lah. Jadi ada keperluan mendesak kalau kita nak mengekang kemarahan DAP dalam kerajaan kepada penyatuan ummah. Jadi bagaimana optimisnya YB melihat adakah ruang ataupun harapan YB lah tentang penyatuan ummah ini di negeri Perak secara umum? Okey. Perak pun dah menjadi satu peringkat, bukan lagi orang panggil satu keperluan, tapi dah menjadi satu kewajipan. Dengan demografi dan kedudukan yang ada, kursi-kursi yang ada di negeri Perak. Kalau Melayu berpecah, maka dia akan jadi result yang sama. Kita tak nak DAP, Pakatan Harapan ni menjadi orang kata kingmaker dalam menentukan mereka
Walaupun ada di kalangan pimpinan Pakatan Harapan sebut kan, apa DAP tak nak jadi menteri besar, betul lah tu. Tapi dialah yang jadi semua orang tahu. Semua orang tahu apa yang berlaku. Sebab itu kita mesti meletakkan soal penyatuan ini mesti penting. Saya ingatkan kepada, selalu saya sebut, pimpinan-pimpinan baik UMNO, baik PAS ni semua dah tua dah. Semua dah nak mati dah. Termasuk saya sendiri pun. Kan? Tapi kita bercakap ni untuk kita pacakkan supaya kita betul balik, orang kata reset, ataupun realignment balik dalam politik ni ialah untuk kita nak membetulkan, buang benda-benda yang keruh, ambil yang jernih, untuk memastikan supaya politik di negeri Perak ni dikuasai oleh orang-orang Melayu Islam. Sebab apa saya kata begitu? Kerana apabila kepimpinan yang dipegang oleh orang Melayu Islam, insya-Allah di sana akan wujudnya tidak keresahan. Akan wujudnya soal keharmonian dan kedamaian. Karena kita tahu kita akan berikan keadilan termasuk kepada orang Islam, Melayu, Bumiputera dan juga kepada orang bukan Islam. Sebab apa berlaku begitu? Kerana kita ada kaitan dosa dan pahala. Kita tak akan buat zalim ke orang. Walaupun dia itu bukan Islam, hatta kalau dia itu tak sokong kita pun, tapi dia adalah karamah insaniah. Sebagai manusia yang kita kena hormat dia, dan dia juga merupakan warga negara Malaysia, rakyat kita yang perlu dapat akses daripada kerajaan dan keadilan daripada kita. Cuma beza kita pasal kita ada nilai dosa dan pahala. Kita tahu selepas mati ni ada lagi persoalan-persoalan yang akan ditanya dalam kubur dan juga waktu kita mati nanti. Sebab tu tendak supaya penyatuan itu dan Perak mestilah kita letakkan tadi ialah perlunya kepada kuasa politik orang Melayu Islam mesti berkuasa. Jadi penyatuan ummah bukan lagi satu keperluan tapi satu kewajipan. Ini mesti dipegang oleh kita semua. Dan mungkin yang terakhir YB, kita bagi ruang sikit seruan YB kepada pengundi-pengundi, khususnya mungkin ada yang duduk di Perak ni nak kena balik mengundi di Johor. Jadi silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terutama kepada pengundi-pengundi di Johor yang akan buang undi pada 11 hari bulan Julai, hari Sabtu nanti. Seruan saya ialah rakyat Johor, formula dia ialah yang 11 kursi yang PAS bertanding melalui Perikatan Nasional, maka yang kursi yang PAS tak bertanding lagi, yang ada Perikatan Nasional, yang tak ada Perikatan Nasional, maka pangkah Barisan Nasional. Itu satu. Yang kedua, pengundian luar balik. Dan saya sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Perak dan juga Naib Presiden seru kepada pengundi-pengundi luar balik untuk mengundi dan tunaikan kewajipan dan tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Jangan bazirkan undi kita dengan kita tidak mengundi. Kalau kita tak mengundi, tuan-tuan orang yang baik membiarkan negeri Johor ditadbir oleh orang yang tak baik. Maka sebab itu kita orang baik mesti menyertai politik, menyertai pilihan raya untuk memastikan kepimpinan yang kita hendak itu adalah merupakan kepimpinan yang sesuai dengan aspirasi yang ada kepada kita. Yang ketiganya, khususnya orang-orang Johor yang duduk di Perak, harapkan balik untuk mengundi. Pada 11 hari bulan 7 nanti, hari Sabtu nanti, saya tak nak orang-orang Johor yang mengundi di Johor duduk di Perak. Mesti balik ke negeri Johor untuk tunaikan tanggungjawab. Kita jangan duk fikirkan benda ni, benda yang kita dah anggap macam ringan saja. Jangan kita dah anggap bahawa siapa merintah sama, tak sama. Yang akan menguasai mereka orang politik yang memimpin negeri, menteri besar, exco, mereka yang akan menentukan hala tuju negeri yang mereka perintah. Selamat untuk mengundi. Jangan lupa untuk mengundi Perikatan Nasional di 11 kursi DUN yang terdapat di negeri Johor.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Haji Ahmad yang sudi bersama dengan kita di sesi podcast Fokus Perak edisi khas dari Parlimen Malaysia. Tuan-tuan, kita sedang menyaksikan satu move politik aras tinggi yang sedang berlaku di negeri Johor. Saya rasa bertuah lah kita duk kaji politik dan sebagainya. Kita sedang melihatkan satu move yang sangat wow lah daripada PAS, dan sudah pasti matlamatnya adalah demi survival Islam, demi penyatuan ummah. Dan kita doakan mudah-mudahan usaha ini berjaya membuahkan hasil, dan kita doakan juga kepada YB Ustaz Idris di Parlimen penat, kemudian nak ulang alik ke Johor, sudah pasti tiap-tiap hari pergi ke Johor dan sebagainya. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Fokus Perak dan follow kami di TikTok dan Facebook Fokus Perak. Kita akan bertemu lagi dengan ahli-ahli Parlimen PAS daripada Perak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.